Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membentangkan tentang pembandingan penilaian. Nama saya Aidil Madam Binti Muhammad Kamal, KBJ 24080863. Nama saya Nur Aini Siti Sabri, KBJ 24081095. Kami saya Nasyafiqah Natasha binti Sabri, KBJ 24081958. Nama saya Ramasya binti Abdul Ghani, KBJ 24081092. Nama saya Nur Syahriah binti Zamzi, KBJ 24081026. Tadika yang kami pilih untuk membuat perbandingan penilaian ialah tadika Junior Seri Manja di Kubur Klang, Kelantan, yang merupakan sebuah tadika yang telah ditubuhkan pada tahun 2015. Tadika ini mempunyai asrama 34 orang murid dan dibimbing oleh 4 orang guru yang berpengalaman dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kanak-kanak yang belajar di tadika ini terdiri daripada murid berumur 5 hingga 6 tahun. Selain itu, tadika ini menggunakan kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan KSPK sebagai panduan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan perkembangan kanak-kanak dapat dipupuk secara menyeluruh dari aspek JERIS, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Untuk perbandingan instrumen penilaian, yang pertama ialah cara penilaian untuk seorang semak. Guru menilai murid berdasarkan item atau kriteria yang telah ditetapkan dengan menandakan pencapaian murid. Untuk portfolio pula, guru mengumpulkan hasil kerja murid secara berterusan untuk melihat perkembangan pelajar mereka dari semasa ke semasa. Yang kedua pula ialah kelebihan. Lebihan seorang semak ini mudah digunakan dan menyempatkan masa. Manakala portfolio pula dapat menunjukkan hasil kerja serta perkembangan murid dengan lebih jelas dan menyeluruh. Yang ketiga ialah kekurangan. Kekurangan seorang semak ni maklumat yang diperoleh kurang mendalam dan hanya berdasarkan kriteria tertentu. Manakala portfolio pula memerlukan lebih banyak masa dan usaha untuk mengumpul serta menyusun bahan penilaian murid-murid. Yang keempat ialah kesesuaian. Untuk seorang semak, dia sesuai untuk menilai perkembangan, kemahiran atau tingkah laku murid mengikut kriteria yang ditetapkan. Manakala portfolio pula sesuai digunakan untuk menyimpan bukti pembelajaran dan perkembangan murid secara berterusan. Yang terakhir, penggunaan guru untuk seorang semak ni digunakan dalam penilaian harian untuk memantau pencapaian murid dengan cepat, manakala portfolio pula digunakan untuk rekod perkembangan murid dan rujukan untuk menilai kemajuan mereka dalam jangka masa panjang. Semak, ia digunakan oleh guru untuk meneliti jawapan murid semasa peperiksaan atau latihan. Melalui secara semak, guru dapat menilai tahap penguasaan murid dengan lebih mudah dan sistematik. Setiap aspek yang nak dinilai akan disenaraikan awal. Contohnya, kemahiran membaca, menulis dan ekspresi idea. Guru hanya perlu tanda sama ada murid kuasai ataupun tidak. Cara ini menjimatkan masa dan data yang diperoleh lebih teratur untuk tindakan susulan. Yang kedua ialah rekod anekdot. Kaedah kedua ialah rekod anekdot. Rekod ini ialah catatan pemerhatian guru terhadap tingkah laku dan perkembangan murid semasa proses pembelajaran berlaku. Catatan dibuat secara spontan berdasarkan situasi tertentu dalam kelas. Contohnya, bila murid tiba-tiba tunjuk minat pada topik baru atau bila murid nampak hilang fokus. Rekod anekdot penting sebab ia rakam perkara markah peperiksaan tak boleh tunjuk. Ia bantu guru faham punca sesuatu masalah dan rancang intervensi awal yang lebih tepat. Selain itu, tadika yang kami pilih juga menggunakan portfolio sebagai instrumen penilaian untuk menyimpan hasil kerja murid seperti buku kerja dan tugasan pembelajaran. Kaedah ini membantu guru untuk melihat perkembangan murid dari semasa ke semasa berdasarkan hasil kerja yang dikumpulkan. Akhir sekali adalah format penilaian. Tiada format penilaian khas yang digunakan oleh guru. Guru menggunakan kaedah yang bersesuaian mengikut tahap mengikut tahap kembangan murid. Cadangan penambah wajib pula berdasarkan penilaian yang telah dijalankan, terdapat beberapa masalah yang dikenal pasti.
Antaranya ialah terdapat kanak-kanak yang belum mahir membaca, menyebabkan guru perlu memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara individu. Oleh itu, guru memastikan murid memberi perhatian sepenuhnya semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, penilaian boleh dijalankan dengan lebih spesifik dan terancang supaya tahap penguasaan murid dapat dikenal pasti dengan lebih jelas. Melalui penambahbaikan, guru dapat merancang intervensi yang lebih sesuai bagi membantu murid meningkatkan